Nama saya Ranuben Guru Pelani. Saya berumur 12 tahun. Saya dari STJT Durian Tunggal. Selamat sejahtera. Para pencipta buku yang dihormati, pernahkah anda bertemu dengan seorang murid yang nakal, tetapi dalam kenakalannya terselit satu kisah yang menyentuh hati? Hari ini saya akan membawa anda menyelami sebuah kisah yang cukup istimewa. Sebuah kisah tentang seorang budak yang sering disalah anggap, namun sebenarnya menyimpan 1001 perasaan di hatinya. Inilah buku budak nakal kesayangan cikgu. Kisah ini berkisar tentang Amin, seorang budak lelaki yang terkenal dengan kenakalannya. Dia sering menyakat rakan-rakan, membuat pelbagai kejahilan dan menjadi bintang di kalangan guru-guru, bukan kerana kecemerlangan, tetapi kerana kenakalannya. Namun, di sebalik semua itu, adakah sesiapa yang benar-benar memahami isi hatinya? Apakah yang mendorong Amin untuk berkelakuan seperti itu? Di sekolah, Amin sering memancing kemarahan warga sekolah dengan usikan dan perangainya yang sukar dikawal. Namun, satu persatu rahsia mula terbongkar. Rupa-rupanya di sebalik kenakalannya terselit satu perasaan sepi yang tidak mampu diungkapkan dengan kata-kata. Amin hanya seorang anak kecil yang mendambakan perhatian dan kasih sayang. Tetapi adakah dia akan terus hanyut dalam kenakalannya? Atau adakah seseorang yang mampu membimbingnya ke jalan yang lebih baik? Cikgu Salina, seorang guru yang tegas tetapi berhati emas, menjadi cahaya dalam kegelapan hidup Amin. Berbeza dengan guru lain yang sering menghukumnya, Cikgu Salina memilih untuk mendekati dan memahami Amin. Dengan penuh kesabaran, dia cuba membuka pintu hati anak kecil itu. Mampukah Cikgu Salina mengubah kehidupan Amin? Atau adakah Amin akan terus tenggelam dalam dunianya sendiri? Budak nakal kesayangan cikgu bukan sekadar sebuah cerita tentang seorang murid nakal. Ia adalah kisah tentang kasih sayang, kefahaman dan pentingnya empati dalam mendidik anak-anak. Kita sering kali cepat menghukum tanpa cuba memahami. Buku ini mengajar kita bahawa di sebalik setiap kenakalan ada kisah perlu didengar, ada hati yang perlu dirawat. Jadi, adakah anda bersedia untuk mengenali Amin dan menyelami kisah hidupnya? Buku ini penuh dengan nilai-nilai murni yang bukan sahaja sesuai untuk pelajar, tetapi juga untuk ibu, bapa dan para pendidik. Jangan lepaskan peluang untuk membaca budak nakal kesayangan cikgu dan ambil pengajaran daripada
kisah ini. Sekian, terima kasih dan selamat membaca.